Last episode kita share cerita seram time dalam camp. Tapi low-key guys, benda tu tak stay there. Kadang-kadang dia ikut, kadang dia tunggu. Malam ni we open up cerita. What happens outside camp? Okay guys, kan ni nak cakap pasal cerita bukan NS. Aku pun ada teringat lah ni, baru teringat ni. Cerita time aku betul-betul kecil. Rumah lama dekat, boleh cakap rumah? NS? Tak payah. Area lah, aku cakap area lah. Dekat area Kalang lah, dekat NS Stadium. Rumah aku. So, time aku kecil-kecil ni, kat rumah lama ni, jiran aku ada satu Tawis. Temple Tawis. Bukan Tawis punya, kira religion punya, kira orang yang betul-betul jiran? Kuat Penyejiran. jiran Tawis. So aku kadang-kadang tengok yang dia lepas tu diorang ada yang diorang macam yang pakai suit yang apa tu, yang scary sikit lah. Kan yang selalu ada dekat Haji Ghost Festival ke, orang pakai yang kostum tu kan. So okay lah. So ni tu background dia. So kau imagine satu malam ni aku tengah tidur, tiba-tiba aku terbangun tau. It's very late. Aku that time tak tahu pukul berapa, belum pandai tengok jam. Jadi aku ternampak bila aku terbangun tu, okay, aku punya kepala is actually belakang tingkap. Okay. So aku facing cupboard. Okay. So rumah lama aku ni is dia macam koridor punya unit tau. So kat luar koridor tu ada lampu kan. So cahaya dia boleh nampak. Kan nampak. So aku kat depan aku ni cupboard tu aku nampak cahaya. Cahaya tu kalau lampu koridor is color putih atau kuning. Sekali ni kali color dia bukan color kuning atau putih. Merah. Macam asal lampu merah? Aku curious. Aku bangun. Aku pergi tengok luar tingkap. Ni tingkap yang dulu punya, yang bahasa yang yang glass louver ni. Yang glass louver ni, louver tu. So aku buka sikit tengok. Sekali aku ternampak karakter yang pakai kostum tu kat luar-luar rumah aku. Yang apa? Yang dengan topeng. Yang ada macam apa, burung merak tu, yang dia punya besar. Serius kat luar rumah aku, kat koridor tu, tengah jalan-jalan depan rumah. Aku tak tahu whether jiran aku pakai kostum tu atau betul-betul ni. Pasal setahu aku, jiran aku walaupun dia memang sembayang kuat, dia tak pernah pakai kostum tu. Aku tak pernah nampak. Aku tak pernah nampak kostum tu pun. Tapi ni kali kat luar. Kau nampak seorang tu ramai? Seorang. Besar. Lepas tu kostum tu jalan-jalan. Aku terus perangai lah. Berapa tahun? Kau nak tahu berapa tahun? Okay, aku pindah daripada rumah tu when aku masuk primary 1. So it's before primary 1. Memang betul lah. Tapi ada budak-budak muda kan boleh nampak tau. Dah kata anak aku, apa yang dulu bila dia kecil kan, aku tengah angkat dia malam-malam, ada playground, dia tengah gini, dia I think it's 2 years old, 2 tahun. Dia nampak playground, dia lambai. Terus aku, alamak ni budak masuk kereta. Playground mana ni? Ha? Playground sini? Ha? Playground mana? Ada satu playground gelap. Aku tak bilang. Dia tengok tu playground, dia lambai. Terus aku masuk dalam kereta. Ni budak-budak very young age. Diorang sensitif lah sensitif, dia nampak. Kau ada time bila kecil-kecil? Ni cerita pasal kau tahu Hakim mana? Hakim saudara. Tahu. Dulu dia tinggal dekat Eunos Crescent. Dia tak ada buka bazar Aku nampak dia kat bazar. Ya ke? Ramadan Bazar kat Gelang. Hakim? Aku nampak dia Jual apa? Jual cerita lain Tak laku pun. Ada lah aku nampak dia. Jual air. Tak Nanti kau tanya dia. Ni cerita kat rumah lama dia kat Eunos Crescent lama.
kan dia ada banyak kakak semua kan. So that time on the weekend tu aku seorang pergi rumah dia nak sleep over lah. So petang tu dia punya kakak sulung dia berbalik ni typewriter yang lama ni. Dia jumpa kat bawah blok. Dia ni tengok lama. Dia macam besi punya tau. Yang keras punya yang berat ni tau. Balik. Habis kita budak-budak tahu lah macam mana main kan. So tengah maghrib gini. Hakim main. Habis dah main. Dah maghrib tu dah mandi semua. Kita dia simpan dalam bilik dia. So dalam bilik tu ada kakak dia 2 orang tengah tidur lah. So aku dengan Hakim tidur luar kat living room. So dah malam tu kita tidur. Sekali pukul 4 ke 5 pagi aku dah terbangun lah. Aku terbangun pasal aku terdengar macam bunyi tak. Aku tengok Hakim semua tengah tidur. Kakak semua tengah tidur. So aku macam tak ada, aku pasal aku punya makcik aku kat dapur tengah prepare breakfast. So aku tengah Angah, bunyi apa tu? Tak tahu bunyi apa. So aku macam cari mana bunyi pergi kan. Aku tengok kat pintu depan, tengok kat window tu dengan peephole tu tengok tak ada orang ketuk. Tak. Aku jalan lah pergi dengan bilik yang tak ada tu. Aku pergi, dia tak ada casing tu. Okey. So aku pergi dekat dengan tak ada tu bunyi tak. Pukul 5 pagi lah siah. Tu main tu tak ada tu bukan yang benda bateri ke ada. Yalah, it's manual punya. Tekan bunyi tu. So aku bilang mak aku, Angah sini. Dengar tu bunyi tak ada tu. Dengar bunyi sendiri. Cakap tu kejut kakak aku ke kakak Akil semua. Korang bangun ni buang pergi bawah blok. Ya. Tu juga pukul 6 pagi pergi dia buang bawah blok. Jangan barang-barang gini jangan angkat, jangan bawa balik. It's very very old and very usang. Betul. Kadang-kadang benda-benda gini kita tak tahu Yang tu before aku tinggal HDB, aku dulu tinggal landed property, bapak gua ada landed property. Tinggal 2 tingkat. Dua tingkat. So kita ada tangga. Kita punya tangga landing naik kan. This one kita letak barang-barang perhiasan lah. Dalam satu meja tu kabinet kita letak apa? Angklung. Alamak. Okay. Itu angklung. pun cari pasal. Malam-malam buta angklung tu main. Dia bukan macam kena kipas punya. Walaupun bukan kena angin tau. Bunyi tak. Ada melodi. Ada lagu. Aku that time aku kecil. 5, 6 years old, 5-6 tahun. Apa ni? Aku keluar, aku tengok. Benda tu macam dah stop. Siapa yang main? Aku turun, tengok. Aku pergi bilik bapak aku, semua tengah tidur. Buat benda, aku tak tahu. Bila aku muda, aku tak tahu. Tidur balik lah. Now, thinking about it, I like, okay, pasal orang cerita pasal angklung kan. Because there was another case where dekat somewhere, diorang simpan angklung. Malam-malam buta tengah kat office angklung tu main. So, tak tahu lah betul tak lah, but that actually happened. Not surprising lah. Then cakap pasal angklung, cakap pasal typewriter, main sendiri kan. Kau ingat radio aku? Sure. Okay, for all context, these people yang dengar ni semua, ni kita experience together. Dia bukan sendiri. Ni together kita experience. So that night kita tengah cerita seram kan? Tak, kita tengah lepak. Tengah lepak. Lepas tu cerita tak? Tak. Lepak biasa je? Biasa, aku tengah main game kat depan living room. Then kita semua kat hall kan? Kita kat living room pun tengah main game ke? Kat rumah aku rumah Phil. Sekali tengah lepak-lepak tu tiba-tiba radio on. Tak radio on. Lampu blackout kan? Blackout blackout. Ya. Blackout dulu. Blackout dulu. Yes, aku remember blackout dulu. Lepas tu baru radio on kan? Sebab dia blackout dulu. Habis rumah Fi pula that time dia punya tingkap tutup dengan langsir. So by the time blackout dah gelap gila kan tengok kita. Dia dah blackout. Habis Fi bercakap, korang bangun. Masuk bilik dengan torchlight kecil. Masuk bilik. Masuk bilik. Kabut. Aku ingat satu scene. Fi dah suruh masuk bilik. Apa hal sih? Masuk bilik kau semua. Kau masuk bilik turun, masuk sini dulu.
Habis kau cakap apa ya? Something lupa lah. Basically aku cakap korang just stay dalam sini. There's something happening outside. Tengah nak kena settle. It's as though that you know what's happening kan. So dekat luar, aku pula dekat dalam bilik tu tengah duduk sebelah ni radio. Jadi tengah kecil-kecil gitu, sekali radio on je. Ni aku tanya, apa pasal ni? Gini. Sekali Fir datang masuk balik. Fir, radio on sekali. Habis kita check. It wasn't It's not plug, that's not on, and there's no battery. And there's no battery inside the radio. Aku dah kat tepi radio sekali. Yang Syaril lah pergi cakap, tak plug in. Tak ada bateri. Aku cakap, tentang bateri. Kali pusing belakang. Bateri tak ada. Aduh. Aku dah relax kat one corner je satu. Ada time aku tengah fikir, nak balik macam mana ya? Tidur sini ke nak balik ya? Kalau balik sorang-sorang je. Habis aku gobak kat luar. Ni kau on balik lah. Aku try to on balik dia punya breaker lah. But most of the time bila aku try to on, Dia trip balik lah. Aku on dia trip balik. Until aku dan bapa aku settle things outside. Then baru on balik. Kita boleh tak terfikir trip macam mana boleh on je radio walaupun plug in. True. Kita tak terfikir. So another cerita about my house. This one korang tak ada. The same house? Same house lah. Okay. Balik malam-malam. Aku dengan adik aku. So tengah jalan. Dulu sekolah, ada satu sekolah. So tengah jalan. That place is actually gelap. Lampu traffic light, lampu apa, street light kan pun gelap jalan. Aku tengah rancak berbual dengan adik aku. Adik aku tengah rancak berbual. Tu dia senyap je. Dia tengah berbual. Tu dia senyap, dia tengok bawah, dia jalan je. Aku dah ini aku tak nak berbual je. Tu aku tengok dia. Maybe something lah. Pasal aku tu adik aku boleh rasa, macam boleh tahu ni benda kan. Okay lah. Aku pun go jalan balik, naik atas, mandi semua, makan semua. Terus aku dekat living room. Terus aku dengar mak aku pekik. Dia macam pekik, macam terperanjat dia pekik. Terus aku dah kenapa? Terus dia masuk bilik. Terus bapa aku, Fir, dengan adik aku masuk bilik tidur. Kenapa siap? Masuk bilik tidur. I don't know what happened. Next morning, I asked my dad, tanya bapa aku, apa jadi semalam? So during that night, something happened. Basically, mak aku pekik pasal bila dia pusing tengok kat cermin, Cik T tengah tengok dalam. Dia tengah tengok dalam. Dekat dalam cermin? Tak, tingkap. Tingkap tengok dalam bilik. Masuk tengok dalam dining room. So that's why mak aku pekik, dia lari masuk dalam. Bapa aku cakap masuk tidur. So what happened is, check yang guru-guru tu semua kan, diorang interrogate benda tu lah. Kenapa kau kacau family aku? Kenapa kau datang kat rumah aku? Benda tu cakap, aku tak puas hati dengan anak kau. Aku tak puas hati dengan aku. Terus aku like, apa? Why you mean? Aku tanya bapa, why you mean? Bapa aku cakap, dia cakap semua orang takut aku. Aku kat situ, semua takut, semua diam. Boleh tahu diorang takut. Anak kau lagi satu takut. Tapi yang ini, dia cakap pasal aku, tak takut langsung. Aku marah. Dia cakap aku marah. Pasal aku ikut. Tapi aku tak boleh masuk rumah. Pasal aku tengok dari luar. Aku tak puas hati. Dan aku like, okay. Alright, so kau nak aku buat apa sekarang? So it has been settled lah. I can just say it has been settled. They did something. So benda tu dah tak kacau kita lagi lah. But the thing is, kau nak tahu aku dah lama. Kenal aku dah lama kan. Aku tak senang terperanjat. Aku tak senang takut. So sometimes aku just okay. So because of my nature, boleh tersinggung pula.
Benda ni boleh tersinggung dengan aku. And I think because of this, aku selalu kena. Okay. Yalah, diorang nak test kau lah. Kat NS selalu kena, kat sini semua kena. So, itulah. Pasal diorang punya network kabel kuat. Cuba, kau try kacau dia ni. Cik. Aku dah fail lah komentar ni. Tak takut dengan aku. Kacau. Kau rumah kau ada yang aku lama je? tak ada. Okey, ni aku cerita. Okey, ni pasal kenalan aku. Okey. Kita semua tahu cerita pasal 7. Oh, 77. 77. Okey. Ini first time aku nampak what's inside. Member aku share pasal rumah dia kena. Ini first time aku nampak Zat. Kira time tu macam dia call aku. Lelik dia cakap something happen. Aku cakap asal apa jadi. Dia cakap bapak dia dengar tadi siang hari tau. Pasal selalu memang standard pagi bapak dia buka pintu nak ambil surat khabar. Jadi bila this time round dia buka pintu nak ambil surat khabar, dia nampak ada telur dah pecah dekat lantai. First bapak dia tak ingat apa-apa lah. Tak fikir apa-apa. Dia just ambil surat khabar macam biasa. Ingat nak pergi nak settle, nak kemaskan tu, nak bersihkan tu tempat. Sekali terus dia nampak benda lain lah. Yang lepas tu terus yang member aku dah ambil gambar. Member aku ambil gambar, dia share dengan aku. Dia tunjuk. Sekali aku cakap, first aku tengok ni apa ni? Siapa dah pergi campak dah campak ni benda. Sekali aku tengok balik, baru macam aku rasa ni bukan benda biasa. Gambar tu telur dah pecah, tapi dia macam dalam tu macam kotor, dirty. Lepas tu ada tiga paku karat. Scattered 3 paku karat. Aku tengok gambar ini kira macam pasal kita dah dengar kan about this 77. So aku macam assume so this should be that thing lah. This how it looks like. Sekali tu member aku panggil polis lah. So dia panggil polis. Polis datang pun tengok polis. Tak buat apa? Polis tak boleh buat apa. Polis nak buat apa? Polis tak boleh buat apa. Dia cuma cakap okay lah, saya macam tulis take note macam lepas tu tapi dia kasih nasihat lah. Dia cakap tapi ini sebaiknya panggil ustaz lah. Panggil ustaz kan. Panggil ustaz datang tengok. Sekali tu orang continue lah. Orang dapat panggil ustaz. Orang panggil ustaz. Lepas tu yang itu aku tak tahu apa cerita. Cuma dia share dengan aku. Ustaz tu cakap orang terdekat. Dia cakap ada kerja orang terdekat. Tapi ustaz tak nak bilang siapa. Aku rasa memang I think diorang punya protokol lah diorang. Pasal mungkin can be true, can be not true. Pasal takut apa nama boleh sebut? Perselisahan. No, another one. Fitnah. Yes, takut jadi fitnah. Dia cakap pasal yang memang punya bapak ni tanya boleh ustaz tahu tak siapa? Ustaz cakap dia tahu lah. Dia tahu siapa, tapi sebaiknya dia tak nak reveal lah, dia tak nak bilang. Tapi sebelum dia balik sempat dia kasih tip. Ustaz ni dia cakap just be more careful kalau dengan orang-orang yang selalu sangat tanya khabar. Macam orang tu macam selalu jap tanya kau apa khabar, jap WhatsApp ke jap. So that the person want to know whether life is miserable or not. Tak kena ke belum kan. Itu satu tip lah. Macam update. So cakap. So bila yang memang aku share aku macam okay, terus macam okay, be mindful lah.
So, Siapa saya tanya khabar ya. So kau tengok dari gambar, kau nampak dari gambar lah. Yang aku pula bilang tengah kecil, tengah jalan dengan bapak aku malam-malam dah maghrib lah, nak pergi swimming pool. Tengah jalan aku tengok atas. So kau imagine macam sparkler kan, kali hijau tengah flying very slow across the sky. Kalau aku tengok, Pa, apa tu? Okay, kau tahu. Bapak aku tengok, kita bawah, diam, jalan dia. Ya. Jalan lah. At that time aku tak tahu apa-apa. Dan bila dah after few days, dan bapak aku ceritakan lah, itu benda 77. Ya. Dan kalau kau tegur, benda tu jatuh. Tapi kalau boleh jangan tegur, it's not good, something might happen to you. Like, I don't know lah. Aku nampak in my own eyes. Kita pun tak tahu how to react. Bright green, like very bright green sparkles. Macam fiery ya. Macam fiery, very slow across the sky. That one aku nampak. Aku dengar ada orang cakap tegur je, jadi kau selamatkan. Jatuh, Jadi dia tak sampai. Tak sampai lah. Dia bapak aku Different pendapat lah. Betul lah. Tapi sekarang kalau kau nampak, mungkin tu drone. Maybe dia tak hantar tu, dia hantar pakai WhatsApp. Sekarang pakai drone. Sekarang dekat mana online pun ada jual sah. Kenapa? Carousel pun ada jual sah. Benda-benda. Macam apa minyak. Oh, serious? I saw ada orang komen. Carousel ada jual sah. Bodoh asal. Okay, this one tak cerita seram, tapi nak katakan macam scam. Lepas tu orang cakap apa, dia bomo cakap, ada orang kacau kau. Kau balik rumah, kau tengok pasu bunga kau. Dia buka, dia korek pasu bunga, jumpa tangkal. Betul lah, betul. Apa kau buat ni? Bomo tu cakap kau buat macam gini. Terus, terima kasih bayar. Tapi padahal, bomo tu sengaja dia letak. Finally find out lah. So these things actually happen lah. So itu pun boleh Be careful jugalah. So Aku satu cerita ni dekat Causeway Point. Causeway Point. So that time aku tengah tengok wayang lah dengan kawan aku lah. Kan? Dulu lah. So we were watching it's a not midnight show, macam malam show. So kita tengok malam show lah. Kawan lama. So tengok malam tu, dah habis wayang tu, dah habis show tu. Wayang buat apa? Tak lah, tengah relax. Okay. Tunggu sampai dia apa? Dia kadis lah, habis kan. Habis so kita keluar, aku nak pergi toilet. So dia pun tengah tunggu lah, nak pergi toilet. Okay, dia punya toilet kalau yang Causeway Point, dia punya toilet bukan dalam mall tau. Bukan dalam wayang. Dia toilet dekat dia punya kopitiam. Okay. Ujung-ujung lah. So bila aku masuk toilet tu, aku seorang. There's no one inside. So aku buat kerja aku, lepaskan ni main kecil, dan aku pergi dekat dia punya sink. Dan aku perasan tau, belakang sink aku ada cubicle, and there's one cubicle tutup. Itu tutup. Aku buat macam bodoh, mungkin ada orang tengah berak ke apa kan. So aku tengah cuci tangan. Dah habis cuci tangan, aku siap rambut lah. Causeway Point. Nak siap rambut. Sekali aku dengar kat belakang aku di dalam cubicle tu bunyi apa tau? Aku pun stop kan. Aku tak buat apa-apa kan. Sekali soon after that, tu pintu buka dah saya. Buka slowly tau. Belakang aku ni Sial lah. halfway stop. Kau tahu apa aku nampak? Aduh. Aku nampak satu lelaki Cina keluar. Kepala otak kau. Satu lelaki Cina keluar, dia tengok aku. Aku pun tengok dekat tu, dia reflection. Dia macam stun. Tu dia keluar je. Macam tak cuci tangan tak apa, dia terus keluar. Dah paisi lah. Dapat isi lah. Sekali aku macam stun. Apa saja ni keluar pada macam ni? Sekali the next part, tu pintu buka lagi. Tu nampak apa tak? There's another guy coming up. Kepala otak lagi satu. Ini betul cerita seram. And you know what? And that guy keluar toilet apa tau? Tengah berpeluh tu. Tengok aku.
Dia keluar. So aku fikir, apa dah dia buat dalam toilet tengok ni? Ini memang cerita seram. Aku macam stun aja. Aku bilang kawan aku, do you know what I just saw? Tu aku bilang lah, tu kekek siap. Apa benda dah buat dalam toilet tu aku tak faham. Alamak. Dengan apa dah heart breathing semua Bodoh lah. Oh, ya tak. I want to know what they do inside lah. Tak apa. Aku dah expecting apa sah kau Itu nampak. Apa kau nampak, aku dah standby. Okay. So the moral story is jangan pergi toilet Seorang-seorang. malam. Dangerous lah. Seorang. Sebab dia tak tarik kau masuk. Siap. Dah sempit dah. Sempit tadi. Cakap pasal toilet, tak tu ni nak katakan kelakar seram lah. Ni kelakar seram. Kita ada satu member ni. Okay. Dia masuk toilet. Dia penuh confident. Masuk toilet. Pergi kat cubicle. Buang air lah. Sekali kat dalam cubicle tu, dia dengar suara orang. Dia dengar suara orang masuk toilet. Yang dia dengar suara tu, suara perempuan. Bukan satu. Salah toilet ni. Busy. Dia salah masuk toilet. Dia termasuk toilet perempuan. Pasal dia confident, kenapa? Toilet tu colour biru. Toilet sebelah colour pink. Tapi toilet lelaki pink. Apa? Pasal gitu. Ni bodoh. Kat mana ni? Cleaner pergi salah taruh aku rasa. Dekat Philippines. Member kita semua kita pergi Philippines. Alamak. Yang itu, yang tinggi-tinggi tu. Yes. Kau tahu siapa lah member kita. Kita pergi Philippines saja kan. Kita pergi toilet. Pasal kopi dia nampak biru, dia kat male toilet. Dia masuk, ada toilet perempuan. So dia tunggu kat dalam lama. Sampai perempuan tu semua dah keluar, dia tengok dah clear, dan dia lari keluar. Dia lari keluar, dia bilang kita. Wah, dia cakap tinggi lah, aku dah suspect lah. Betul lah. Cakap tinggi je Dia rasa. tengah fikir, no wonder. Kenapa pasal lah toilet situ tak ada urinal. Apa dah cari urinal? Kau pun pergi masuk. Kita semua keluar-luar. Oh, kau tengok luar. So actually that's the first tip lah. Cari urinal. Tak ada je, dah mesti salah. Okey. Kita balik kat actual seram part. Seram part. Okay, dan aku satu cerita pasal aku witness aku punya saudara punya bini bersampuk. Alamak. So this happened on the Sunday afternoon tu. Okay. Remember kan? So that time Dia start shift pagi lah yeah. Dia start Dia saudara ni, yang lelaki ni, dia call aku, "Dek, dia nak datang rumah ni tak? Pasal abang ni invite pakcik ni urut. Nak urut tak?" "Okey lah, boleh lah." Ni so Idit dengan abang satu pun ada jugalah. Dia punya adik lah kira kan. Abang. Oh, ramai-ramai urut. 3 lelaki lah, macam aku 3 lelaki lah. So aku datang tu ke rumah dia, dia tengah urut. Pakcik tu tengah urut dia. Okay. Then kan aku cerita pula, "Oh ni pakcik urut baik tu. Dia punya sini macam goli lah Syah. Besar-besar. Pakcik macam pakcik haji kan. Satu kali tu 3 orang dia nak urut. Dia urut. Kuat Syah. Orang kuat. Dia macam orang macam badan macam feel lagi. Kecil je Strong. Syah. So dah habis urut tu, dia nak pergi solat asar. Dalam bilik lah. So dia dah ambil wuduk, dia masuk bilik. Sekali dia tengah solat tu, aku dia saudara ni, abang ni punya bini, dia macam lemas sangat sikit. Okay. Tiba-tiba dia kena sampuk rasa. Dia macam kat living room tu, dia macam dia dah start. habis abang saya aku pun macam tak tahu lah, macam dia hold her down, and abang dia pun tengah hold her down dan gini-gini. Gini-gini. Sampuk. Aku tak tahu buat apa je. Aku macam first time nampak saya witness depan mata aku. Saya macam rasa macam takut kan. Yang tukang urut tu masih ada? Tengah sembahyang. Okay. Sekali bila dah habis sembahyang tu, dia keluar bilik, terus dia tengok kat luar. Kenapa ni? Sendiri. Ada ni dah sampuk juga. Habis tu cakap apa? Pasal tadi bila saya masuk bilik ni, ada rasa macam benda keluar. So bila pakcik tu nak masuk dalam bilik nak solat, tu benda dah pasal nak solat kan, dia keluar dari living room, dia pergi sampuk. Biasalah. Abang kata yang ni apa? Kira kan apa benda tu memang dekat dalam bilik lah.
dalam bilik lah. So dah gitu-gitu dia pun pakcik ni pun macam tukang berubat juga lah. Usually orang tukang urut tukang ada berubat, tak kosong. tak kosong. So dia macam dia duduk sini, duduk dekat dia punya dining table. Punya abang saya dekat bawah tu tengah hold her down lah. Dia macam ni. Kau siapa? Oh, gangster je. Gangster dulu. Kau siapa ni? Kau siapa? Kau jangan suka-suka apa ni, kacau ni orang punya rumah tau. Dia berbual gini lah, dia berbual macam gitu-gitu. Tu dia baca ayat kursi lah, baca ayat macam ayat dia berbual. Abang juga asal dia kena macam sambut tu dah dekat half an hour lah. Aku tengok macam dia nak habis lagi, dia nak balik. Dah gitu-gitu, abang saya pun tengok aku macam tak kena gaya kan. Dik balik dulu lah. Nanti abang settle lah. Kata aku balik lah. Masih baik aku balik. Masih belum maghrib lagi lah. Dah balik semua. Tak bilang mak aku lah. Bilang mak aku ni kena sampuk. Masih baik kau tak macam tak kena apa-apa, tak kena tempias ke apa. Itulah punya macam experience. Bila dapat settle lah yang tu? So aku sudah settle lah. Bila kau nampak dia duduk macam mana? Duduk bersila. And during the conversation dengan pakcik tu, dia macam dia berbual something about dekat hitam apa. Alamak, tangan dia macam gini, macam tangan dia macam gini ke? tak tahu apa. Tangan dia bergerak-gerak. Dia gerak. Kalau gini apa? Weh, tak apa, tak tahu. Tak nak tahu pun. Wah, ni kira dah. Aku rasa macam tengah sangkut tu, aku rasa macam ni macam boleh start ni macam tempias. Aku tahu seram juga. Feel so. Dah pendekar hitam. Wish lah, ni mesti roh-roh lama. Ilmu silat ni. Scary sah. Tapi ni memang jugalah ni dengan bini memang dulu memang apa ni kerap kena sampuk juga. There's one time also dekat chalet. Kita selalu kan aku selalu buat chalet kan, dekat Pasir Ris. So that one time tu kita buat chalet. Malam tu kita tengah tidur kat living room, dia dalam bilik lah. Ni dalam bilik. Dia tengah tidur dengar pergi. Aku apa hal macam ni malam-malam. Saya dia punya anak semua masuk dalam bilik. Tengok abang Sik. Ni mama kena sampuk. Aduh. Macam mana? Habis dia tu lah dia abang saya aku biasalah. Masuk bilik semua, settle semua dalam bilik lah. Dia lama juga dah dekat 2 jam dia settle dah. Dia dah come in the morning, dia tanya dia okey tak semua. Dia abang saya aku tanya, Dik, masa tengah check in kan, apa ni siapa yang masuk dulu lah. Okay. Dia cakap, ni lah you punya anak perempuan masuk lah. Alamak. Selalunya every time kalau every year tengah chalet kan, pasal aku ni kalau masuk chalet, I mean he will be the first one person go inside and azan semua. So during that time dia lupa nak azan. Dia nampak anak perempuan dia macam masuk bilik, masuk chalet terus masuk bilik. Excited lah. Excited chalet kan. So kira macam lupa nak azan. Alamak. So there's a counter. Wish. Cakap pasal chalet. Chalet. Okay, this one my group of friends, this time semua perempuan. Okay, got few guys lah. So the girls want to sleep over at that chalet. So I will go home lah, because all girls right. So I go home. Chalet mana ni? Tak boleh bilang. Bilang banyak chalet dah rubuh tu. This one dekat Pasir Ris area, tapi sebelah dekat seaside situ. Pasir Ris banyak. Apparently in the morning when I come over, diorang macam kecoh-kecoh. Saya kenapa? One of the girl actually tak dapat tidur betul. Bila pagi diorang semua bangun dan tengok dia dah pucat. Dia cakap tak apa-apa. Terus aku pun tanyalah, kenapa? Kalau kau pucat, it means something wrong. Dia cakap malam dia nampak benda. Say. Then aku dapat cerita, aku gather dia punya info. Apparently bila bangun tu, dia nampak dia ternampak ni benda hitam ni over one of the girl. Waduh. And this thing is actually unbuttoning her shirt. Yes lah. Tu pasal tu pagi the girl bangun, kenapa buta aku juga. Terus aku tanya dia lah, benda besar? Benda hitam? Terus I look at the girl.
yang button bukaan. Cakap dengan dia, kau rindu husband you Ui. Cakap, saya tengah rindu husband saya. Macam ni tahu? Agak dah. Terus kau tanya, apa? Kau lalu ada girl. Yang kau nampak ni, Gondorowo. Gondorowo suka kacau perempuan. Apa? Gondorowo. I think I say right, Gondorowo. Dia suka kacau perempuan yang tengah rindu-rindu. So dia pun tu dekat Shelly. So that's why I told everyone, just be careful lah. Dia kacau orang yang rindu-rindu lah. They like to chase kacau girls. Nanti I think boleh search lah. Dia apa? Dia macam bulu-bulu Bukan? Tak Pasal there's another one yang bulu figure tapi berbulu-bulu. Pun ada juga cerita. Bukan Bigfoot ke? Itu Chewbacca kan? Isulah. Itu tapi itu banyak popular macam kat Indonesia. That figure aku lupa nama term dia. Dia ada term dia. Bukan orang minyak? Itu lain. Itu aku nampak kat camp. Masuk toilet nampak benda tu panjat keluar. Salah camp semua jantan sah apa dia nak. Ni company aku. Ada Company aku kan. Aku keluar tingkap. Dan aku realise company dog sebelah. I see. That's why. Dia tersalah camp lah. Salah dia belaki dah. Siap. Dia nampak jantan. Dia dah pergi camp sebelah. Ni rumah kau yang lama terlalu ni. Yang tu ada plus. Kau cakap yang apa dekat dia punya playground ke apa dia punya bus stop Mana? Kau cakap rumah kau tu kan ada macam playground. Mana dia? Aku so far Alhamdulillah tak ada cerita baik rumah kat Tampines. Sekarang cuma dekat Punggol je. Punggol. Yang time aku duduk time aku duduk kat Punggol. Punggol dengan aku lah. Yes, yang kita berjiran. Itu one time. Itu ada? Itu ada? Itu time tu aku punya in-laws duduk dengan aku for a while sebab rumah dia renovation. Rumah dia yang kat terminal renovation, so in-laws aku duduk dengan aku. Then aku rasa tu weekend sebab aku tak kerja. Then pagi tu aku pasal kau tahu rumah BTO selalu ada alley dan bilik. Jadi macam pintu apa ni? The main door tak nampak master bedroom. Pasal ada wall kan. Jadi bila aku keluar daripada bilik aku dengar aku punya mother-in-law pasal dia selalu terus keluar pagi pergi breakfast. Aku dengar dia buka pintu, dia masuk. Then aku punya mak mertua beri salam. Dia Assalamualaikum. Terus aku baru keluar bilik. Terus aku reply Waalaikumsalam. Terus aku masuk balik bilik. Kau dengar orang tu bersalam, kau bersalam. Without seeing dia pasal aku tak nampak. Aku tak nampak mak mertua aku tak nampak aku. Cuma aku dengar lah pasal kenal lah suara kan. Beri salam. Aku pun jawab Waalaikumsalam. Aku masuk balik bilik. Relax lah. Dengan nak sleep in lah. Lepas tu terus dah macam biasa pap. Lepas tu that very same day petang gitu kita keluar nak pergi makan. Sekali mak mertua aku buka cerita. Dia cakap dia suruh aku macam jaga-jaga rumah ni. Dia suruh aku jaga-jaga lah rumah ni. Aku cakap, tanya kenapa? Sekali dia cakap mungkin ada penunggu lah. Pasal dia cakap tadi pagi dia balik daripada pasar, dia beri salam. Lepas tu dia dengar orang jawab salam, tapi sayu je suara Waalaikumsalam. Tapi bila mak tahu panggil mama, tapi bila mama masuk tak ada orang. Ya Allah, kau lah. Dia cerita kat aku tengah kontrol, so aku tengah kontrol. Sampai sekarang saya ingat rumah tu ada peluru. Ya Allah. Nanti tengok podcast ni dia tahu lah. Aku pun diam je. Baik, kau minta maaf. Okay. Hai.
Tapi in all seriousness, kalau kau dengar orang bersalam Assalamualaikum kan, you have to see the person first then you salam dia. Okay. Pasal ada I don't know what is it, macam Nabi tu pernah cakap, jangan beri salam bila kau dengar kau kena takut musuh something like that, right? Takut musuh. Macam musuh ke apa pula dia cerita pasal apa. Dia tu see the person first then dia salam. Okay. Ya. Macam baik mak tu kau. Si. Dia pula tak pasal aku kena label penunggu tu. Tapi kau tu yang that Punggol Estate ada orang. Ya, aku tahu. Itu time baru-baru juga sih. Blok dia betul-betul depan yang kapak. So bilik aku boleh nampak. Pasal aku bangun pagi aku tengok pasal ada 10 biru kat bawah ni. Allah. Habis harga value rumah aku. Tapi dapat jual okey juga. Itu kecoh. Sebab selalu standard kalau kita baru pindah new estate, kita ada WhatsApp group. Jadi aku ada yang Punggol estate punya WhatsApp group. That particular day kecoh, so aku punya WhatsApp. Keting. Okay, I think we got 2 more stories to tell. Siapa? 201 lah, 201. 201. Carry on lah. Pasal dah Rumah lama tak apa? Rumah lama aku. Yang 2 tingkat tu. Rumah 2 tingkat tu untuk aku tak experience. Tapi orang yang datang rumah aku experience. Aku pernah experience kat tu. Aku lupa apa yang aku experience kat rumah dia. Kata kita overnight rumah dia. Aku lupa apa. Aku tak tahu. Pasal aku tak experience langsung. Aku pun tak diingat. Tapi aku tahu ada orang experience. Aku tak ingat aku dah tak ingat siapa pasal dah lama. Time aku secondary school lah, should be secondary school, bukan primary lah, should be secondary school. Malam hari tu malam should be malam lah, time hari raya tak lalu time hari raya time hari raya. So kan nanti that time selalu orang visiting sampai malam-malam kan. So apparently one of my either cousin atau anak kawan apa kan, dia terlampak luar tingkap, nampak ada benda kat luar dekat rumah masionette tu lah, luar dia. Bukan kalau kau ingat rumah masionette tu, kau ingat yang bilik yang kau joget-joget tu, bawah, bilik bawah tu yang joget-joget kat kau. Pasal dorang semua budak semua main kat situ kan. Jadi salah satu tu ternampak luar tingkap. Dia ternampak ada benda tengok dalam. Aduh. Aku tak dapat, aku kat situ tapi aku tak dapat apa-apa. Lepas tu semua keluar. Semua keluar. Tiba-tiba lah semua keluar. Semua keluar. So memang betul Sid cakap ada experience, tapi for us yang tinggal dalam rumah tu tak pernah kena apa-apa. Tak apa. Kalau cakap pasal rumah, kau tahu some estate ada keras. Yes. Keras kan. So there's this one estate. Ni keras tak? Sini? Sini tak? Sini tak? Aku selalu keluar dalam pukul 2 pagi kat sini. So tak apa. So that area yang aku pergi, tak tahu nak cakap ke tak. Sama je lah. Dia dekat. Nanti harga value jatuh, orang marah. Central across Toa Payoh. Okay, so basically you all know about Third Eye kan? Boleh nampak kan? So my wife Zila, as you all know, boleh nampak kan? So kita tengah jalan situ, dia kat depan, aku tengah stop jap, tengah adjust kasut. Dia pusing tengok aku, tu aku jalan. Tu aku macam terasa macam apa, daun bergerak. Macam like that. Kau pusing, tak nampak daun, tak nampak kertas, tak nampak apa-apa. Tapi apa benda tu? Lalu aku tengok depan, Zila tengah senyum. Lalu aku tengok dia senyum as in smile apa? He was smiling at me lah. Kira tahu lah. Dia tahu cakap, apa benda? Oh, ada budak jalan belakang kau. Ada budak jalan belakang. So at that place. And then this one time, kawan dia cakap dia nampak cik tengah panjat. Okay. That malam Zila ternampak. Bila dia ternampak tu dia badan dia rasa sakit, tangan dia terus sakit. Dia tengah duduk kat this side of the cradle. Member kat dalam semua macam mana Zila dah gitu. For some reason malam tu
aku teringat apa bapak aku ajar. At that moment tau. Terus aku pergi kat Zila, pegang dia punya tangan. For some reason aku remember that surah. Aku baca. Terus aku tarik. Bila aku tarik tu, Zila tu okey. Terus tangan aku sakit. Terus tangan aku sakit, aku pergi one side. Aku baca macam lepaskan. Terus tangan aku keletah. Terus aku macam, what just happened? Member aku cakap, Fir, apa kau buat? Zila pun like, apa dia buat? I tak tahu. Terus aku macam Blank like, how did that happen? It's just macam, for some reason aku remember that surah. Bila aku dah wake up tu, aku lupa. So aku lupa. Mungkin So kepala kotak kau. Ambil balik. So as you apa, kita ada banyak cerita lah. Macam lah dekat estate lah, HDB lah semua lah. So mungkin ada chance that time kau kena ni lah, take over. Is it? I take over. At that point, I think for that story kan, I took it from her. I took over. Pasal macam kau cakap, tiba-tiba kau teringat tu surah. Lepas tu lepas kau dah lepas kau tu benda tu macam kau wake up. So mungkin during that moment, don't know lah, mungkin ada that spirit baik take over engkau to help Zila. Mungkin lah. I don't know. It was very weird. It was a very weird experience. But not saying that aku boleh ubat orang. Okay. Disclaimer. Jangan nanti lepas ni orang WhatsApp kau cakap pasal tempat keras. You think area Masjid Sultan boleh ada benda? Masjid Sultan dekat ni kat Kampung Glam area situ. Kira not surprise lah. Pasal memang ni semua tempat perkampungan apa. Tapi situ ada satu pokok besar kan? Ada. Yang mana? Dekat depan Zamzam lah. Yang boy-boy. Ada satu, lepas tu dah ni. Yang boy-boy dah tak ada. Boy-boy dah jatuh. Dah potong. Okay. Dekat Zamzam, depan opposite Zamzam. So this is what happened to me. That malam, you all know that one time aku drive Uber for fun kan? Uber driver kan? So malam tu pukul 3 pagi aku dah ambil customer perempuan duduk sebelah. Tu aku drive. The next customer dia share kan dekat Masjid Sultan. So daripada Bugis tu aku bypass, tengok kanan nampak Masjid Sultan kan? Okay. So aku dah pusing orang masuk kan? Kan? So bila aku sampai that Golden Landmark, that junction tu aku pusing. Aku pusing balik. Terus aku dah betik. Pasal bila first time aku nampak ada benda putih diri kat tengah-tengah road. So like, maybe orang lah. Takkan dia semua putih kan? Aku lihat dia pakai jubah. Dia pakai jubah. Terus pergi balik. Takkan jubah tapered. And then it's plus all the way to the top. I'm like, betul tu aku nampak. Tapi kau pusing balik ke? Bila aku pusing balik orang tu nak ambil orang tu, aku tengok lagi. Ada. So that one time macam glass tu nampak. So tadi kan sebelah tu ada kubur kan. Yes. So apa yang aku nampak is faham je lah. Faham. Okay, yang okay. Tapi aku nampak dari belakang. Kat situ kan. So kan ada weird Tu pukul berapa tahun satu? 3 pagi. Lagi tengah kosong lah, tak ada orang apa. Situ 3 pagi tak busy ke? Kat situ 3 pagi tak busy ke? Situ kalau dah malam after 12 dah relax. Relax. Situ dah relax. Pasal dah tak ada shisha. Dulu ada shisha. Bagi 3 pagi. Dulu ada shisha masa time zaman kaki 5. Dekat situ orang je. Okay guys. So thank you for sharing all this. I know we have a lot more stories boleh share. Sedikit ada banyak story. I think Sidik pun ada banyak story, so boleh nak share. Aku pun ada story nak share. Tapi kita stop sini. What we can do is, I think kita pun ada limit apa story kita nak buat. So we can get our viewers to, email us your stories. Dan kalau boleh kita share kat sini. Your stories. Okay. So anything else?
I just want to say thanks for tuning in to our podcast. We really appreciate your support for all these performance class. Okay. And kita podcast ni bukan kita nak buat podcast seram It's just like special series for this. Special series je. Jadi santai-santai berbual lepak, chill kan. Dengan member, berbual cerita seram. We will still go back to our daily, our normal podcast. Ya, perbincangan masa semua. Correct. But if you like, kalau orang suka kita buat macam gini, maybe we can do more. Yes. We'll try lah. We'll try lah. Okay. Just kasih je apa-apa feedback. So, in the meantime, if anything, any stories to tell, just email us. Okay, you're all going to email address. And don't forget to subscribe our YouTube. Yeah. Also, our Carnival Music and YouTube Music. Yes. Our songs are there. And anything guys? Okay. Apa ni? Last. Aku nak shout out. Ini pasal ada orang request kan pasal diorang dah kenal kan kita podcast tu. Shout out pada Saiful, happy birthday. And also Syahid pun happy birthday. Siapa? Syahid, happy birthday. Nak nyanyi apa? Lagu birthday? Dah belated sih. Aku satu. Okay, so kalau korang macam berkenan dengan t-shirt kita. Okay, sini kita punya logo. Okay, boleh nampak tak? Logo. Okay, kita punya bag tunjuk sikit. Okay. Kita punya bag Nampak ni. Okay. So just inilah sound kita lah So kita boleh see more design coming. Okay guys. Okay. So see you guys in next episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empat kawan lama bertemu, kerusi lipat jadi menu. Sembang kisah suka duka, kopi di tangan, rasa lega. Duduk bersembang sampai